Seorang anggota polis berpangkat korporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kangar atas dua pertuduhan memandu dengan berbahaya hingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal di Kangar pada akhir November lalu. Tertuduh Muhammad Zulhairi Shunazar Abdul Syukur, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nurul Natasha Rizal. Mengikut pertama, Muhammad Zulhairi didakwa memandu sebuah motosikal tanpa kecermatan dan perhatian sepatutnya sehingga menyebabkan kecederaan parah kepada seorang penunggang motosikal Alif Nur Hakim Ali Jasri. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, dia didakwa telah memandu sebuah motosikal dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal Muhammad Firdaus Aiman Zainun. Kedua-dua kesalahan itu didakwa dilakukan pada 25 November lalu di Jalan Persiaran Wawasan berhadapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis sekitar pukul 10.20 malam. Mahkamah kemudiannya menetapkan tertuduh dikenakan jaminan RM5,000 bagi kedua-dua kes selain lesen digantung sehingga kes selesai dan sebutan semula kes ditetapkan pada 28 Januari depan. Tertuduh membayar jaminan yang dikenakan.